Kita dah masuk sebiji Samsung Galaxy Fold 4. Kalau kita tengok di sini, Samsung Galaxy Fold 4 ni customer hantar skrin luar dia ni boleh menyala, tapi skrin dalaman dia ni tak dapat dinyalakan. Memang tak ada display lah. Jadi bila masalah macam ni, biasanya kita dapat memang adalah masalah ribbon dalaman lah. Ribbon dalaman dia ni problem. Model ni memang biasa jadi pada Galaxy Fold 3, Fold 4, Fold 5. Jadi untuk masalah macam ni, kita akan buat penukaran ribbon dalaman. Harganya juga tak ada murah sangat, tapi masih berbaloi untuk dibaiki. Jadi kita akan tengok proses penukaran ribbon dalaman bagi model Galaxy Fold 4. Selepas selesai buka skrin hadapan, kita perlu test dulu untuk memastikan keadaan skrin masih baik setelah dibuka. Kemudian kita akan lanjut ke proses seterusnya bagi membuka skrin Fold tersebut. Okey, sebelum buka skrin Fold tersebut, kita perlu test dulu dengan cara memasang ribbon di luar bagi memastikan skrin dalaman ataupun skrin Fold tersebut masih berfungsi dengan baik, tanpa sebarang defek, garis ataupun black spot. Kita dah pun selesai membuat penukaran dua ribbon baru bagi model Galaxy Fold 4 ni, dan kita dapat lihat di sini skrin dah pun berfungsi dalam keadaan baik. Jadi kita akan teruskan dengan membuat pemasangan keseluruhan komponen.